Hello everything. So day 7 kita dah nak balik ke Penang. Sekarang masih lagi jadi backpackers dekat Sabah. Kita akan berjalan lagi untuk pergi ke railway station. Yes. Lepas tu kita akan turun kat Beaufort dan ambil train daripada Beaufort ke KK. Lepas tu kita makan, rehat sikit. Feel like kita malam pukul 9 tapi kita untuk tidak mengalutkan diri, kita kena pergi awal. So let's go everything. Dah check out dah. Oh, dia letak kat mana? Nyaknya Bobby. Mariah. Miau. Wih, berlari-lari di waktu pagi. Disebabkan susah sangat nak berbual lagu, nanti kena copyright lah apalah. So, ini adalah perjalanan kita untuk ke railway station. Pergi sekolah, naik train, bestnya. Okay, dan hari ni kami dah duduk dekat side yang betul yang nampak view. So, kami akan nampak perjalanan Sungai Padas lagi. So, tengok lagi lah dia punya ayak-ayak dia tu sampailah habis. Lepas tu kami tidur juga. Bangun tidur, tak sampai-sampai lagi. Macam tu lah. Tunggu Sat tak habis lagi. Okay, panjangnya. Malah lah nak cut. Tunggu je lah. Sikit lagi dah nak habis. Okay, lepas tu nasib baiklah kami sempat beli Maggi bungkus ni. So kami makan dalam train sebab lapar, kami tak sempat breakfast. So kami makan ni lah untuk breakfast. Aku dah terlena dah tadi, puas. Saya beli dah ni breakfast. So boleh makan dalam kereta api. Nak makan tapi nak tidur. Nak apa? Dua-dua. Okay, dan kita jumpa lagi view Sungai Padas ni. Tak jemu pun sebenarnya sebab memang tak jemu. So tengok je lah. Boleh layan view, lepas tu dengar bunyi ayaknya. Best lah. Gitu. Lepas tu dah kenyang, dah puas lena. Merekod-rekod lagi lah kita. Macam tu lah. Acah-acah gitu. Ni nak buat lagu galau susah pula ni. Layan. Lepas tu train berhenti kat depan sekolah. Tu kita pun kacau lah budak-budak ni. Cute gitu. Ya dek sedang merakam dek. Dia pun excited lah kita record depa. Train pun dah jalan slow-slow dah. Lepas tu sudah. Kenapa dah tu? Kenapa dah tinggalkan dek? Minta maaf lah dek. Okay, lepas tu continue lah kita punya perjalanan. Kali ni betul duduk dekat side yang ada view. So nampak lah rumah-rumah, sekolah. Hari P tu kami duduk belah hutan. Lepas tu macam mana viewnya? Begitulah. Ni betul. Dah sampai Beaufort untuk kali yang kedua. Beaufort. Lepas tu dah sampai Beaufort, kami plan nak pergi shopping lagi, tambah lagi souvenir sebab macam sikit tak puas hati pulak balik tangan kosong kan. Gitu. Kat sini nak pergi cari lagi souvenir untuk bawa balik sebab beli sikit je. Macam tak apa so, nak pergi tambah lagi. Jalan lagi. Dan jalan-jalan terjumpa baju-baju lawa ni. Lepas tu baju tu pula ada manik-manik labuci-labuci. My is love, this is my type. Gitu. Dia pun tunggu. Kesian muka bisa tak reda. Muka tak reda tunggu budak-budak ni. Apa ni? Dekat mana tu? Tapi ni macam terbalik pula turutan video. Turutan video ni macam terbalik. Sebabnya patut video ni dulu baru video yang labuci tadi tu. Tapi macam malas lah nak edit. So layan je lah. Lepas tu kami jalan lagi. Rasa macam record banyak tapi macam tak ada pula record tu. So okey lah. Layan je lah. Tiba-tiba dah sampai dekat KK. Sebenarnya kami sampai tengah hari ke petang macam tu. Kami pergi makan. Lepas tu lepas makan kami terus pergi airport, duduk kat situ. Lepas tu baru flight kita jalan. Flight kita malam. So actually naik flight ni best. Tapi time dia nak naik tu gayat sikit-sikit je lah. Tapi okey je. So kita boleh repeat lagi. Lepas tu cantik. Tapi sedih masa nak balik ni. Sedih pula. Tak adalah, okey je. Okey. Dah nak habis dah. Gitu.
Okay, so vlog untuk day 7 ni sangatlah tak proper. Banyak sangat yang tak record sebab mungkin dah penat. Lepas tu yang dah record pun tak tahu hilang pergi mana. Mungkin dah terdelete. So yang panjangnya video dekat sini lah. So inilah hari terakhir dekat Sabah. Saya pun dah lupa hari ke-7 kami pergi mana, buat apa. Oh, kita ada jalan-jalan dekat KK, shopping-shopping. Tapi tak ada video, ada gambar je. So tak apalah, adalah tu kenangan tu. Lepas tu hari terakhir dekat Sabah ni, hari yang ke-7. Hari terakhir ulang lah 15 kali. Lepas tu tak ada apa dah, nak balik lah. Sedih lah sikit. Lepas tu tak ada. Okay, bye. Tapi terima kasih dekat semua yang tengok vlog daripada day 1 sampailah day 7. Day 7 tak banyak video, tapi inilah penutupnya. Okay, bye. Terima kasih. Bye-bye, Dek. Bye-bye. Thank you. Thank you. Muah. Nah. Update surau Airport Kinabalu dah conquer oleh orang utama dengan Kedah. Sema no. Orang betang weh. Orang betang orang terus jiran weh. Memang utama benda juga masalah. Esok pergi buah minyak kat betang tu. Jumpa vlog kok. Nak pergi pantai. Nama hantar anak balik UMS. Yang besar lah muka aku register UMS. Muka aku lagi besar pada muka. So end of our vlog. See you again dekat Sabah tahun depan, insyaAllah. Bye. Bye. Another 1, 3, 2, 1.